Damn. Macam mana merge? Tak ada siapa tahan. Oh, tu by tu. Yo, dalam sepang siap. Wow. Traffic jam aku dah rata dah. Siapa break? Siapa break? Tak ada kereta kot. Tak ada orang nak ni buat gap kot. Bagi spacing dulu. Oh. Ambil ke. Oh, ui, lagi teruk siap. Oh, macam tu rupanya masa dia. First time merasa ke? Ya, tak pernah rasa. Rasa dalam game. Dalam game pun tak rasa pun. Ambil ni apa? Ambil time attack punya line. Technically tak start lagi kan. Depan tu baru start kan. Ya. Aku ambil ni starting grade. Man, aku takut ni ya, dia tak berhenti. Dia tak berhenti terus jalan. Oh, macam terus jalan ya. Dia berhenti. Banyak lampu merah tu. 11.35 lambat 5 minit. Sekejap, sementara tu nak start record GPS datang. Oh, yang GPS. Oh, sini pedok. Nice. Ni geng-geng track ni betul. Sana yang berduit. Ada juga yang berminat tengok. Tapi cantik Yaris ni. Dia tengok depan ni lah. Perasan kan. Tu actual track day punya kereta. Tiga-tiga. Ni dah jadi konvoy tu. Wow. Yang race, Rally tu. nak racing kanan tak? Jam ah, siapa buat jam ni? Damn. Ya. Golf tu cantik. Oh, risau turn 1 je ni. Turn 1 dive bomb. Sebab dia buat 3-3. Jam lah. Aku ingat satu lane ni. Sama lah. Ataupun paling-paling pun 2. Macam kat GT3. Okey dah. Lama. 30 minit. Jom launch. Dah ke? Mana? Oh tak nampak kan? Kat situ ada yang VIP tu pegang kamera. Oh lah. Dia punya. Yo, nanti pergi 100 je pun. Tak suka lah dia letak speed limit. Biasa benda murahan. Ya dah. Laju dia jalan. Oi, tak relax. Dia launch. Bukan dia bagi laju pun.
Oh, VIP tak bahaya, eh? Boleh tu. ada orang dalam track. Sebab tu bawa 30 ni. Mana safety car? Tak nampak. Depan. Oh, Kaki kiri. Dah ready tapi tak gerak-gerak. mm-mm. Oh. Oh, Memang sepanjang masa 3 lane je ke? abang tak lah. Oh, tu safety car. dia. Oh, dengan cameraman. Dia punya bonnet terbuka. Ke belum ada? Itu, oh tak, safety car belakang dia. Oh. Oh. Masa satu lap dulu. Oh. Oh ni dia curb turn 1. Mantap. Risau lah. Dah macam turn 1 Monza. Oh, tu ada S70. Ada. Atau aku bawa ke? Tak. Tak apa nak ya. First time try passenger dulu. Listen lah ambil tengah. Tak dapat curb lah. Boleh tukar lane tak? Weh ni dah hancur ni. Tak tahu mana pergi mana. Semua first time kot. Aku pun tak tahulah. Siapa jaga line? Ada 3 lane, 2 lane. So dia buat event ni tak apa sebenarnya. Tak tahu. Dia merasa lah. Untuk bagi orang merasa kot naik track, dia suruh kau race dekat track daripada dekat luar. Tapi dia bagi 100, apa rasanya pun. Tak puas. Baik. Tu lah strategi. Baik. Habis suruh orang naik atas jalan. Dia bagi tak puas, lepas nanti kena datang balik. Tak, aku takkan datang. Aku akan race atas jalan. Kaya nak rempit juga. Nanti dia interview kau cakap dulu. Ya tu, jadi kalau dia panggil aku cakap je. Memang tak puas lah. Tak puas. Dia sebab ada speed limit tu. Kata kalau nak berlumba dalam track. Oh ni track ya. Corner ni orang selalu overshoot. Ke sana. Oh ya kan, selalu kau GT3 daripada kiri. Satu straight kanan, nanti masuk kiri balik. Lama tak main. Nanti dalam story fast forward. Buat apa tu X. Sedap dengar yang exhaust. Nak buat lah. Kalau bising sangat macam tu kan jiran marah lah. Kau letak Valvetronic lah, boleh on off. Cuma nanti kena ada ruang kosong kat belakang untuk letak kotak Valvetronic. Itu je lah. Dia tak kacau apa lah. Tak illegal. Ngantuk tu. Bosan gila. Roller coaster budak-budak. Belum start lagi kot. Jangan 5 lap macam ni sudah. Wih, bosan je. Tak sampai 100 bang. Cakap 100. Jangan sampai kepotong.
Habis event terus belah lari. Jangan, kereta aku park lagi tu. Aku nak naik kereta. Panas tayar. Kejap orang belakang. Kiri ni dah tak ada kereta dah ke? Hilang lah lane 3 tu. Highway tu ni duduk jauh-jauh. Oh. Nak laju sikit. Oh, patutlah. Safety. Orang belakang senduh. Oh ni corner yang paling sial tu. Oh, ni yang dia macam U-turn. Macam C lah tu dia U. Lepas tu tiba-tiba tajam. Oh, dia double turn double corner. Corner untuk apex. Lepas tu ada lagi apex. Tak ada, yang first tu kau jauh-jauh sikit. Oh. Oi, tukar lane sial. Tak ada tak apa lah. Oh, bagi signal lah. Tak apa lah. Track kan. Kat sini boleh lah cakap tak ada signal ke, tak ada apa ke. 100 weh, 100. Go. Go! Oh, janganlah break. Kita break. Mana sial. Dah potong lah. Oh, dah potong lah. Boleh potong ke? Kalau boleh potong. Tak tahu. Potong je lah. Tak sampai 100 weh. Bang, tak siapa tengok ni. Oh, laju S70 tu. Kena 3 lane juga. Tak boleh. Oh, lepas ni baru potong. Kena lepaskan lap tu. Baru start. Tak yakin lah kenapa dia break. Okay, start. Oh, semua ambil kiri dah. Santai tu. Apa beza dengan main atas jalan je? Ada traffic jam. Yang depan tak patut lah dia buat 3 lane. 2 lane pun 1 lane lah patut. Ni nak corner pun tak sedap. Ada orang ramai. Bahaya. Dia tak nak orang laju corner. Rugi lah. Yang bawa kereta dah sedap-sedap lah. Dia orang rugi bawa. Maknanya dia orang tak cakap pun max speed 100. Dah masuk sini, dah register, dah bayar. Tu pun cakap. Dia dua safety car tu time straight pun dah sebelum. Tempat gayanya macam ni je lah. And masa corner hancur lah. Semua tak tahu lane dulu.
Dapat masa naik ni apa, naik track. Rasa real track sebab Oh, corner ni lah yang pelik Apex. Dia double apex. Double Apex. Aku tak suka double Apex. Dia pening. Kau nak dapatkan the proper exit. Dia nak rasa tu dia kan kiri. Bila je lagi yang dapat rasa? Dapat dia try. Oh, tak yakin kereta depan. Dia pun tak boleh nak gerak. Depan dia selalu. Tak payah break. Padahal ni trick dia. So lepas ni kita kena pergi track dia yang proper lah. Tak feeling. Oh ni lah GTR tadi. Lagi kesian sekejap. Sangkut. Macam bawah atas jalan biasa. Naik ke? Oh naik ke. Oh sedap je. Smooth kan ke? Smooth. Better lah daripada jalan Malaysia. Track mahal ni jalan ni. Track mahal. Ambil ikut luar. Okey. Yang tu teruk. Itu warning ke? Kalau dah sentuh tu maksudnya dah salah. Bina rekod gitu tu. Tak boleh mantap lo Yaris ni. Mantap oh. Ambil racing line. Let's go. Dia boleh buka tingkap Ui mantap i70. Kata tak boleh buka tingkap. Dia kan tak recommend. Oh, dia just tak recommend. Dia nanti batu-batu ke apa tu. Sendu lah. Orang nak ambil corner ni. Buat hal lah. Dah habis dah ke? Safety car slow down ni biasa. Safety car tu kot slow down. Aku rasa tak semua orang nak slow down. Sedang baik je. Oh. Masa break dekat 100 kan tu masuk. Itu kau bawa GT3 lah. Kita 50 kot baru break. Masuk Masuk pasir. Sekali ni boleh ambil inside tu. Oh nice. Oh curb ni aku risau. Oh okey lah. Nampak tinggi tadi. Kau tak ambil semua. Oh standardized Oh sedap. Oi jangan oi. Oh best. Habis tayar. Ke tak apa ni. Oh okey je kan. Dia tak makan. Oh sedap. Oi kereta depan slow. Tak cukup power. Sedap. Oh rasa. Dapat lah merasa track day. Kalau walaupun tak bawa laju. Inside dulu. Kat sini baru masuk inside. Oh. Sini dia keluar sikit. Lepas tu terus masuk sana. Oh, kena langgar Alza ni lah.
Weh, ada batu tu. Ya aku dengar. Ayah. Sini. Oh. Wuh, nice. Tu sini brake dekat marking point ni putih ni atau cuk. Cool lah, cool. Dia tak pecah situ. Jadi dia lagi realistik daripada Aseto Corsa. Damn, I wonder why. Weh, dia kalau dapat buat lagi sedap. Tu lah tu. Dapat buat qualifying run. Oh, petrol tu habis. 100 kat sini. Ini brake. Tak berhenti je. Ya doh, teruk sangat ni. Kita kat lane salah lah. Dia macam ikut lane tau. Ada satu lane tu dia laju. Oh, tadi lane ni laju tau. Oh. Kenapa tu sekarang? Sana dah gap lah. Jauh dah gap. Ya tu. Nak kena overtake ni. Terpaksa lah kau kena buat macam dia. Ni dah overtake lah. GTA. Terus tak jadi overtake. Macam dekat atas jalan tadi lah. Aku nampak GTA kat belakang. Aku terus ke tepi lah bagi dia lalu. Bau berbaloi. Straight nanti kita tengok belakang ni dah ada servis lah. Sedap lah bunyinya. Tu dah berasap lah tayar dia. Aku risau lah. Tak ada exhaust. Oh, tak exhaust dia. Oh. Wih, FL1 ke FL5 tu? Weh, dia ada stiker rakan litar tu. Oh, tiba-tiba dia masuk. Oh, ni bawah tak sampai 100 tu. Safety car, lap car ke? Dia macam tolong lajukan kot. Dia cocok-cocok siapa-siapa slow kan. Okay, ni nak masuk second lap. Tadi one, ni second. Sedap lah. Dia boleh downshift sekali je kan. Sebab dia gear 2 tadi kan. Tak boleh lah, tak nak buat laju. Sedap lah. Wow. Cool. Nice lah, nice. Man, sunyi je. Tapi dah nampak dah exhaust tu. Dia off kot. Tak boleh lah, kena potong lah persona ni. Potong servis ni tak potong. Jauh siap gap. Safety car bawa biasa je. Masa yang duduk belakang sekali lagi sedap lah. Geng-geng-geng tu. Kalau nak laju kau kena duduk belakang sekali. Bagi dah jauh tu baru tekan. Oh, best lah, best. Oh, okey lah, baru ada feeling sikit. Ambil ke inside. Hmm.
Mantap lah. Golf tu dah tak tahu nak pergi mana. Oh, ada 70 kat. Tadi dah rasa outside, kita rasa inside lah. Oh. Oh, nice. Bahaya je. Curb tu. Inside je. Best lah, best. Mantap, mantap. Weh, mantap lah. Ni curb yang selalu ambil. Oh, nampak tadi bunyi tayar. Straight je. Oh, straight. Straight sampai kat tengah-tengah, break, masuk terus. Oh. Dan curb yang kat sini macam sial. Kalau kau terlebih throttle, buang terus kereta. Kan? Dia akan pusing kan? Masa ni lagi best lah. Sebab lagi banyak corner panjang. Faham. Pasal tak? Oh, mantap lah. Tak payah slide. Itu apa orang panggil lah, aku lupa lah. Terminal braking. Belakang kita GTR. Patut aku pelik mana dia tadi. Dia berminat kot dengan cara kau ni, tuan. So terus masuk running. Jangan buat hal. Kalau race boleh kot. Aku takut orang tak expect. Dia keluar sana. Ush. Wow. Pasang tayar. Terpanaskan tayar, tak cukup panas lagi. Laju sangat ke bang? Sampai kena panaskan tayar lah. Kita rapat dengan kiri ni. Oh. Tak bagi. Okey ke? Sepang ni ke? Tak ada ganas sangat. Okey lah, tak macam dalam game. Dia realistik sikit. Maybe sebab tak bawa laju kan, so tak rasa sangat. Maybe lah. Aku rasa kena bawa laju lah baru actually tahu. Dalam game kalau bawa perlahan memang rasa perlahan gila. Tapi sini rasa laju pula. Sebab rasa G-Force. Ya tu, gerak-gerak Bagi jauh tu.
Dua orang depan tu. Weh, depan sekali tu. Tu ke safety car? Dah tu. Yang Myvi Oh. dan Volvo. Oh. Volvo lane kiri. Cantik siap S70 dia buat. Biru kuning. Ni lebih ni 100. Baik, kita ready ni panas. Kereta dia dah rosak lah. Oh, sedap. Sedap lah V6. Oh, sedap. Baik gila, dapat je. Weh, tu dah overtake. Mazda biru. Semua dapat je. Cocok. Mantap. Rasa ni macam konvoi je lah. Nak potong boleh tapi macam sikit-sikit lah. Kau memang saja dia slow kat sini. Virtual safety car ke? Tak, memang betul ada depan. Oh, okey. Kalau virtual baik betul semua bang. Tu dia. Oh, Firefox je tu. Firefox sponsor dia. Oh. Itu je lah yang kita dapat rasa. Sebab dia memang corner slow. Jadi kalau pergi slow dapat rasa. Alah, safety car slow lah kat sini. Tadi laju. Imagine kalau ada orang potong safety car tu. Mahal. Ui, Janganlah fake. Ui. Ui. Malu. Paling goyang macam tu. panaskan tayar. Petik. Memang time dia break dia panaskan tayar. Tak apa break kau dah panaskan tayar kau dah. Tiba-tiba dia goyang. Why? Tak cukup laju. Lepas. Oh, sedap lah. Ui, S70 dia potong. Ui. Apa benda melantun dah sini? Oh ya, tu dia ada semua dia potong. Potong kiri kan?
Sesi ni. Oh. Selamba je. Alamak, slow. Uish, hampir emergency brake. Belakang pun emergency. Aku dah risau orang belakang, jangan langgar belakang. Yalah, safety car ni. Slow sangat orang tengah shock ni. Apa tu? Dah habis dah. Sekejapnya. Dah 5. Aku dah tak kira tadi. Lah, sekejap tu je. Memang aku. Ya tu. Ya kot. Gelif pun sama. Kohon lah. Orang depan ingat ni. Oh, habis dah. Sekejap je. Man, tak rasa tu. Aku rasa lagi feeling waktu kita on the way ke sini tadi. Cik ada GTR lagi. Tak cukup lagi lah. GTR yang sama. Tak, dia cakap speed limit 100. Jadi banyak ramai yang bawa slow sangat. Safety car bawa slow. Tak nak buat apa. Dia tak kandang dia. Kena potong depan Tu depan kau. Cantik lah 70 ni. Kena tunjuk kat Tyler. Dia tak stiker lah kat ni standard. Dia tak stiker. Aduh. Tapi bahaya betul tadi. Dia terus emergency brake situ. Dia macam tak ada orang bagi tahu. Dah final lap ke apa. Tu lah. Tu satu. So safety car tu final corner tu dia ambil lagi. Oh no way. Oh bahaya je tadi aku dah risau belakang lah. Tak risau depan, risau bontot. Tolonglah jangan langgar. Macam sial tu. Ya tu, patut tadi masuk lambat lagi. Ya dah. Jauh-jauh. Tapi ada geng-geng 4C tu lembab juga tu. Tengok ada. Tu slow je. Tak boleh lah. Dia orang bawa ni lah family. Kalau aku tunggu satu lap pun dapat kejar walaupun bawa 100 je. Dia orang bagi gap jauh lah. Betul-betul like jauh gap. Kalau kau nak ni. Aku pun pasal nombor plate dia ni literally S70. Dan developer S70. Nama India kot, Dev. Dia S70 Type R. Developer S70. Tapi entahlah macam tak kena colour. Biru, merah, kuning. Dari tepi nampak cantik, dari belakang nampak pelik lah. Dia nak buat macam design R3 kot, tapi macam tak kena. Tayar pancit. Oh, ada orang tayar pancit. Satu yang tadi tu ke? Kereta Alza. Macam mana boleh pancit langgar curb ke? Tak tahu. Sekejap kena check tayar aku juga. Kau tak ada TPMS lah? Tak ada. Kat luar ada Petronas kalau kau nak pump angin. Tapi kena tunggu tayar sejuk kan. Ya. Tak apa lah, nak makan ni lapar. Maybe beli kat Petronas kot. Kita nak pergi kedai makan terus. Kat mana? Kat Bandar Instek tu. Boleh je. Bandar Instek ke? Dekat kan kat sini. Okey je. Weh, syok tu dapat lebih je. Dapat Siapa? apa tu? Tadi jalan. Rasa macam FL. Tapi entahlah. Ni ada bunyi exhaust. Jam. Semua beratur sini. Sikit kepala lah. Pakai helmet ni. Bang, tak boleh extra tu. Bayar cantik. Bayar berapa? Kau jatuh. Bayar berapa? Minta lebih-lebih. Dia bagi sneak peek dulu lah. Kalau dia cakap kau nak real thing, kau kena bayar 700. Tak apa lah. Dah ada jalan raya lah. Layan highway tu pun okey dah. Kalau ni boleh lah pakai Yaris. Sebab bawa slow kan. Kalau track dia betul, kan jadi traffic jam. Dia keluar situ. Kita tak masuk pit. Oi. Hello. Kalau nak laju gila ke bawah tadi. 240 kan sampai.
Tak ada, aku bawa 100 je. Kat corner dia orang break macam apa sial. Selum Adi. Tu aku. Aduh. Aku rasa boleh buka helmet ke? Dah boleh buka dah ke? Dah keluar track lagi. Aku yang tak boleh berdawat. Tunggu jauh. Tunggu bila kita dah berhenti. Korang terus keluar ke? Dia kena terus kumpul kat North Petok kan. Oh, aku ingat daripada dalam ni. Oh, berhenti Dalam kat track. Patutnya dia bagi North Petok kan. Dia bagi kat South Petok, so lepas tu kena keluar. Oh, ni je lah masa yang dia kalau nak masa duduk dalam tu, lepas tu dah tak ada dah. Apa, kita masuk Boleh North lah. Paddock. Oh, North Paddock lagi syok. Yeah. oh, pedok. Jom bawa dulu. Oh. Ui, kalau aku punya dah sangat dah weh. Aku punya depan tu aku dah risau. Kereta ni tinggi tau. Oh. Aku risau aku dah tama jangan. Aku punya skirting tu, aduh, kereta tu low weight lah. Cameraman pakai helmet. Masuk aku dalam track. Oh ya, sebab kita masih pakai helmet. Kau nak lalu sini kan? Kau ikut jalan. Jalan tadi je. Kita Okey lah, best lah. Cuma entahlah sekejap lah. Dapat merasa. Nah, naik curb tu je. Itu je. Nak bawa laju entahlah. Rasa on the way ke sini lagi laju. Kita BMW dengan Polo tadi try laju je. Lepas tiba-tiba dah kena belakang balik. Apa? Safety car marah ke? Member. Oh. Mana aku punya? Wait, BMW ni berhenti tengah jalan. Apa hal ni? Masing-masing pakai helmet lagi. Dia nak buka kat situ ke? Buka nanti lah. Chinese parking lah tepi sikit tu. Ya doh, berhenti tengah jalan. Tak full brake pun tak boleh tadi. Tak cukup laju. Ya tu. Tadi siap bunyi alert adas saya tadi. Tit tit tit. Mesti break. Yang dalam track tadi. Oh, dalam track. Nak full brake tak boleh. Ya. Tak cukup laju. Tak cukup laju. Kau full brake memang kau berhenti lah. Terus parking. Takut orang belakang tak expect. Lepas tu dah rasa-rasa. Okey lah. RM10 untuk ni. Dapat baju. Dapat masuk track. Tu je lah. Aku keluar RM10 kau free Aku rasa yang berbalik bukan yang track tu lah. Baju tu lagi mahal lah daripada track tu. Track tu tak merasa. Weh, Yash potong tu weh. Bapa Yash potong siap. Dia bukan. Man. One more. Oh, man tu just straight terus pergi balik. Balik terus. Dia buat hal kat tadi. Dah habis pergi North
mana je? Yang kau dapat duit? Saya escort kawan saya bocor. Dia telur, bocor asap bedok. Oh, okey. Pun Masa yang pergi straight tu ikut nombor dia. Oh. Ni yang tempat test kereta tu. Yang Oh. ada skate plate sebagai sebelah track go-kart. Oh, park tu dah. Hmm. Nak parking kereta tu straight ni. Ada skate plate. Untuk kalau macam kau nak practice driving, macam hujan tiba-tiba lose control. Oh. Oh ni tempat kau belajar. Ni test kereta. faham. Oh. Kita fly ni macam ni. Oh. Ini baru real track kan? Sambil impact. Sekali dia bonggol. Lepas ni masih Motor psikopat. Mantap kan dapat masuk North Paddock. Ni nak pedok. Dah masuk ke belum? Belum dia. Oh. Aku pernah masuk lah. Oh. Hari tu dapat pass tu. Oh. Oh yang waktu jalan kaki tu je lah. Bukan kereta masuk. Ha. So gempak lah ni kereta dapat masuk. Tapi tak masuk pit. Dia tengok pakai helmet lagi. laki orang yang tu main tak laki ke? Ha? Dah hilang lah internet. Bawah tunnel. Tak ada line tu. Speed limit 40. Wear your helmet. Oh, Dah nasib baik. oh, so memang kena pakai helmet dalam ni. Lain macam. Tu dia safety car. Wah. Oscar. Aku ingat kan Firefox nampak warna orange berpusing. Aku ingat dari Tak nampak lah. Oh, Oscar punya. Tak tahu benda tu. Oh. driver safety car ni. Nasib. Alah tak masuk pit. Parking sini je. Pagi sini je. Oh. Dapat free makan tak? Harap ada lah. And oh man. Tu Yo Porsche. wow, Porsche. Uyuk cantik BM M3 tu. M2 cantik. Ui, M4 siun. 4 oh lawa. 4. Nak? Weh, geng-geng Suzuki Swift. Diorang tak kenal ke? Nampak kita aku sama ke? Uyuk Volvo. Volvo S90. Kaya. Ni geng Tyler ni. Bisa cakap dia bagi fee makan. Oh, jap aku lupa nak tutup recording. Ya, kau punya still recording ke? Ha. Wah, aku punya habis bateri.